Pelakon dan penyanyi Bella Astilah akhirnya membuka satu kisah yang selama ini disimpan rapi. Di sebalik senyuman yang sering dipamerkan di khalayak, Bella mengakui pernah melalui detik paling sukar dalam hidup sehingga terpaksa mendapatkan bantuan pakar psikiatri bagi menangani kesihatan mentalnya. Pendedahan itu dibuat Bella atau nama sebenarnya Dayang Arena Bella Awang Astilah, 32, ketika ditemui pada sebuah majlis baru-baru ini. Menurut Bella, pengalaman tersebut berlaku kira-kira 8 tahun lalu, ketika beliau berdepan pelbagai cabaran hidup yang memberi kesan besar terhadap emosi dan kesejahteraan mentalnya. Malah, katanya, tidak ramai yang mengetahui perkara itu kerana beliau memilih untuk menjalani proses pemulihan secara tertutup. Sebenarnya tidak ramai yang tahu saya pernah melalui hari-hari yang sangat sukar dan saya memilih untuk berjumpa pakar psikiatri. Saya menghadiri beberapa sesi kaunseling secara bersendirian dan setiap sesi berlangsung antara 1 hingga 1 jam 30 minit. Bella berkata, sepanjang tempoh itu, beliau sengaja tidak berkongsi perkara berkenaan kepada umum, termasuk di media sosial kerana bimbang berdepan stigma dan pelbagai tanggapan negatif. Menurutnya, masyarakat sering membuat andaian tanpa mengetahui situasi sebenar yang dialami seseorang. Ketika itu saya tidak berkongsi dengan sesiapa, termasuk di media sosial. Kadang-kadang orang terlalu cepat menghukum dan membuat penilaian. Saya tidak mahu apabila saya berkongsi, akan timbul pula pelbagai spekulasi. Dalam masa sama, ibu kepada dua cahaya mata itu berharap persepsi masyarakat terhadap kesihatan mental dapat berubah dan tidak lagi memandang seorang individu yang mendapatkan rawatan profesional. Bella menegaskan, mendapatkan bantuan pakar bukan bermaksud seseorang itu lemah atau tidak waras, sebaliknya ia merupakan satu bentuk usaha untuk menjaga diri sendiri. Apa sahaja yang kita lakukan adalah ikhtiar untuk diri sendiri. Tidak semestinya apabila berjumpa pakar psikiatri, seseorang itu tidak waras. Sebenarnya, itu menunjukkan kita menyayangi diri sendiri. Jangan cepat menilai orang lain dan jangan mendapatkan bantuan di tempat yang salah. Bukan bermaksud kita bergantung kepada manusia, tetapi sebagai manusia kita perlu berikhtiar dan berusaha. Perkongsian Bella itu mendapat perhatian ramai kerana dilihat mampu membuka mata masyarakat bahawa isu kesihatan mental bukan sesuatu yang perlu dipendam atau dipandang sebagai satu aib. Sebaliknya, mendapatkan bantuan daripada pakar adalah langkah berani yang wajar diberikan sokongan, bukannya stigma.